Naik atas jeep takut lomba kan? Ini pandangan dia di dalam apa yang ada dalam kabus tu tadi. Oh, cantik. Okay Kak Fiza, kita nak naik kuda hari ni. Pak, nilai. Okay, kita dah sampai dekat apa tu orang kata sebelum kita sampai naik ke kawah sana. Okay, tadi kita naik kuda. Satu pengalaman yang sangat mendebarkan bagi saya sendiri. Kenapa? Dengan saya yang agak sasa gagah perkasa. Kan kesian kuda tu sebenarnya. Tapi saya rela menyusahkan kuda tu daripada menyusahkan diri saya sendiri untuk berjalan kemari. Inilah keadaan dia. Okay, so kita akan naik sana. Kalau larat, okay, naik atas tu kita nak akan tengok ke kawah Gunung Bromo ni lah. Kita akan mendaki sebanyak 250 anak tangga. Ada pisang. Moga Ada pisang. ada pisang untuk siapa nak tenaga. Saya tadi kena travelog ni. Kita akan 250 anak tangga. Kita apa pandangan Nazwan? Kawah Bromo. So demi kawah Bromo kami berkorban untuk ke 250 anak tangga. Korban lutut kami. Demi soda pop. Ambil unggah. Juga di sana ada jual pisang-pisang. Fungsi pisang untuk menambah tenaga insyaAllah. Tapi saya belum naik lagi. Baru naik kuda je. Tapi kaki saya dah gigil-gigil. So adakah saya yang menggigil? Adakah saya mampu naik? Lepas tu kalau rasa nak lagi adventure kita naik tu. Mana? Kita bercik yakin lah tu kak cik tu. Oh my gosh.